Hello guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni korang tahu kan, saya dah lama tak buat konten. Sekarang hari ni saya nak buat konten main game After Fright. Dia macam game Five Nights at Freddy. Maaf, kalau suara saya tak jelas, beritahu kat komen lah. Korang dah tunggu, saya dah lama tak buat video sebab saya sibuk. Okay, sekarang ni game After Fright ni dia macam Five Nights at Freddy. Sekarang dah update, ada level 5. Sepatutnya semua ada level 4, ni ada level 5 dah. Lepas tu kalau saya nak main level 5 ni tak mau sebab baru buat game ni. Lepas tu saya nak cepat sikit. Tak apa lah, level 5 pun ni early stage je. Mesti boleh dapat jumpa bug, missing content, and the game may even crash unexpectedly. Okay, tak mau main lagi lah sebab takut bug. Sekarang kita nak fokus. Kita nak tengok dulu, kalau sempat kita buat 2 level, kalau tak sempat kita buat 1 level saja. Tapi kalau ada banyak masa lagi, kita main 3 level. Okay, mari kita main. Let's go. Kita main level 1 dulu. Maaf, saya dah lama tak buat konten. Saya cakap apa lah. Okay, dah mula dah. Okay, faham. Okay, kita tengok je dulu lah. Kita tengok dulu. Oh, kiranya kita nak hidupkan sistem ni balik sebab kita kena kejar dengan Spring Trap. Nama dia Spring Trap yang anak tu lah. Anak bukan anak apa-apa tu, anak yang macam coklat kuning sikit. Tu Spring Trap nama dia. Liga kita tu Spring Trap. Okay, di sini dia kata charge the battery from the computer sampai penuh. So kita kena charge bateri ya. Prevent the door cells from reaching zero. Ni saya tak faham sangat, tapi jangan bagi pintu kita ni sampai nyawa pintu sampai kosong. Watch the house, tengok laluan. Good luck. Okay, doakan saya berjaya ya Allah. Okay, saya nak tanya, kalau korang dah main game ni, cuba komen kat bawah. Mari kita main. Uish, nak buat apa ni? Oh, okay, pergi kat PC. Hold. Kiranya kena hold lah bateri ni. Oh, ni lah kata ni kan. Oh, faham. Sekarang ni kita ada 4 makhluk. 4 robot bukan makhluk. Satu dekat pintu tu. Nampak tak kat Camp 01 tu? Tu satu robot Ada lagi robot kita yang tengah nak liga kita. Contoh Freddy, Bonnie, Foxy. Foxy ni bahaya ke? Kita check dulu. Okay, mana dah. Belah ni. Kalau ni belakang ni. Oh, belah ni. Okay, cantik. Kita main level 1 dulu. Tak sempat rasanya ni.
Okey. Ke ada tiga robot je. Tak silap. Tak tahu lah, tapi tengok dulu lah. Saya tahu ada Freddy. Oi, ada suara tu. Adakah dia datang? Oh, dia datang lah guys. Dia tak ada. Okey, sambung. Masa tak sempat guys buat 2 level, 3 level. Kita buat part 1 dulu lah. Shock. Dia main balik dah, dia main balik. Why? Ada 2. Hey! Guys, kita galah guys. Okay, kita mati dengan Foxy. Pay attention to the sound to know if Foxy is lurking. Avoid shining a light in her way. Where he is, otherwise he will attack you instantly. Foxy will leave his good resting in the hallway. Where he plans to attack, I recommend turn off the 3D sound option if you not using headphone. Okay, kita buat nanti lah. Sembang-sembang dulu lah ni. Okay guys, tunggu je Okay, macam korang nampak saya nak bagi tahu korang lah. Ini logo baru Nanti saya akan bubuh video ni dekat dalam saya punya intro. Saya buat video ni dalam intro nanti Okay, macam kau nampak ini logo saya dulu kan. Tak tahu saya pakai dah kot logo ni lah ni. Okay, ni logo pertama. Ni logo kedua. Cantik. Korang pilih yang mana, nak yang 1 ke 2 ke 3. Kita ada 3 logo. Ni yang ketiga. Korang nak pilih mana? Antara 1, 2, 3. Korang pilih komen kat bawah. Nanti saya akan pilih orang yang betul saya akan pilih komen. Saya akan sujud komen dia. Lepas tu saya pilih saya cakap. Nanti saya buat bukan cakap apa Nanti saya buat video dia. Sambil dengan part 2 main game ni sekali. Dengan level tu sekali saya tunjuk logo yang saya pilih. Okay, ni pun logo keempat Kalau macam korang nampak, korang pilih Nanti saya pin. Nanti saya pilih komen kat bawah nanti. Komen kat bawah yang semua nanti. Sorry kalau tak dengar, saya lupa angkat mic. Okay lah, sampai tu saja video kali ni Nanti saya buat lagi video Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe Like dan subscribe tau, untuk support saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.